Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iris Damia. Saya Damia Sofia melaporkan secara langsung dari Dewan Seri Gemilang SMK Datuk Penggau Barat. Pada hari ini telah berlangsungnya pertandingan jejak maklumat bertemakan Dunia Dinosaur peringkat daerah Pontian sempena jualan dan pameran bagi tahun 2025. Program ini menghimpunkan pelajar dari 5 buah sekolah berdekatan bagi kategori menengah rendah dengan objektif untuk memupuk minat membaca, meningkatkan kreativiti serta membina semangat kerjasama dalam kalangan murid. Mari kita saksikan. Kini bersama saya Muhammad Danish, wakil daripada pelajar Sekolah Mahat Pontian. Izinkan saya tanya beberapa soalan. Boleh? Terima kasih. Soalannya, apakah pengalaman atau ilmu baharu yang anda peroleh daripada menyertai pada hari ini? Pengalaman dan ilmu baru yang saya dapat dalam program ini adalah saya dapat mengetahui peredaran zaman-zaman dinosaur pada jutaan tahun dahulu. Dan saya juga dapat mengetahui cara ataupun bagaimana dinosaur ini mengalami kupu-kupusan. Itu je daripada saya. Terima kasih. Sama. Kini bersama dengan saya Cikgu Azima, guru dari Sekolah Agama Mahat Pontian. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Terima kasih Cikgu. Ya. Cikgu, apakah pandangan Cikgu tentang penganjuran pertandingan jejak maklumat yang bertemakan dunia dinosaur ini? Okey, pada pandangan saya, program hari ini sangatlah menarik kerana dapat menarik minat pelajar, terutamanya berkenaan dengan dunia dinosaur. Sebab apa? Sebab kita jarang kan nak tahu cerita pasal dinosaur. Jadi dinosaur ini berkaitan dengan dunia sains, dunia sejarah dan dunia fantasi. Jadi bagi saya, sambil pelajar menyiapkan tugasan mereka dapat membaca maklumat dan fakta yang disediakan di sini. Sangat menariklah. Tahniah untuk Sekolah SMK Datuk Penggau Barat. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa. Okey, sama-sama. Demikianlah temubual yang sempat kami jalankan sepanjang pertandingan jejak maklumat bertemakan dunia dinosaur di SMK Datuk Penggau Barat. Semoga dengan adanya program ini, ia dapat menyemarakkan budaya membaca dan seterusnya dapat melahirkan generasi pelajar yang lebih inovatif dan kreatif serta berdaya saing. Saya Iris Damia. Saya Damia Sofia melaporkan untuk TVPSN SMK Datuk Penggau Barat.